Zion. Disebabkan Angel dah sampai dekat rumah jati Bos Ijan. So Angel nak minta suggestion daripada korang semua. Disebabkan Bos Ijan ni mahir dalam bidang masak-masak. Korang ada tak suggestion untuk Bos Ijan ni keluarkan produk makanan bertemakan rumah jati Bos Ijan? Kenapa Bos? Salah Salah ke? Apa keluarkan produk? Bila masa nak keluarkan produk? Orang nak cakap tema nak buat menu makan kat rumah jati. Orang nak tanya menu yang sesuai untuk rumah jati ni. Next habis takkan pengunjung nak makan sawit goreng, durian goreng. Kau ni kemerahan aku sate. Lepas tu tema buat goreng-goreng okey lah cik dah makan. Tapi goreng-goreng tu biasa. Senang kata tanya dia orang, bab ni geng, video ni jadi apa. Yang sesuai untuk rumah jati nanti. Macam contoh ada ajak cik datang tu, apa yang sesuai. Macam Boyjan pandai dari dulu adalah sate. Lem perap. Tak banyak lah. Daging perkasam, daging salai. Kalau goreng-goreng ayam, burger-burger goreng ke tu, itu ada lah. Tapi tu kan dah ke western sikit. So korang boleh tak beritahu Boyjan yang sesuai dia, yang sesuainya. Jom ke sana. Yang sesuai tu cuba geng. Korang ada tak list dia yang sesuai untuk ala-ala kampung punya? Ataupun korang ada menu-menu lain? Boyjan cuba. Boyjan taklah pandai masak, tapi Boyjan boleh belajar. Sebab Boyjan kan banyak guru. Korang boleh tak tolong Boyjan? Laluan tikus. Aduh. Ambil air.